Saham 4 syarikat game dev ni terus jatuh lepas Google announce je projek Genie. Video dekat atas ni nampak macam video AI biasa yang kita pun dah menyampah nak tengok kan. Tapi sabar kejap, sebenarnya benda ni lain daripada yang lain. Sebab ini adalah kategori AI model terbaru, Real World Model. So, persoalannya adakah benda ni akan ganti game development studio? Saya rasa tak. Tapi sebelum tu, apa dia beza Genie ni dengan model video yang lain? Kalau AI video, dia boleh generate video and then kita boleh tengok kan. Tapi Genie ni senang cerita, dia boleh hasilkan satu dunia game yang kita boleh control sendiri. Kita boleh gerakkan karakter dalam tu and then akan ada AI yang generate video in real time. And kalau korang nak tambah benda baru pun boleh. Korang just tinggal prompt je macam dekat atas ni. So, kita patah balik kepada persoalan awal tadi. Adakah lepas ni orang dah tak beli game dah? Sebab bila nak main game je, diorang terus boleh pergi ke Genie ni kan? Saya rasa tak pun. Sebab most likely, company-company game development studio ni akan terus adopt teknologi AI ni secepatnya mungkin. Yelah, diorang pun banyak duit kan? Kita tengok je company-company macam Adobe, Canva, bila muncul je teknologi macam AI image, diorang tak duduk diam pun. Diorang terus invest kau-kau and then terus develop berbagai jenis feature AI dalam software diorang. Buat masa ni, akses Genie 3 ni mula dibuka untuk subscriber Google AI Ultra dekat US sana. Cuma benda ni masih dalam fasa experimental research. So, macam biasalah, kita yang kat Malaysia ni maybe kena tunggu lama sikit. Untuk korang yang berminat dengan konten-konten macam ni, jangan lupa tekan like and follow Pandai Tech. Kalau korang berminat nak bagi insight apa-apa, komen je dekat bawah.